usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kecintaan kepada raja dan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Zara Rauda binti Muhammad Ahir. TV PSS SKST melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Tinggi. Sepenuh hari pertama sesi persekolahan bagi tahun 2025, seperti yang dijangka, suasana di sini cukup meriah dengan kehadiran pelajar, ibu bapa dan guru-guru yang memulakan langkah pertama mereka untuk tahun ini. Hari ini menyaksikan lebih 355 anggaran pelajar kembali ke sekolah di seluruh negara selepas cuti panjang. Bagi murid tahun 1, ini merupakan pengalaman pertama mereka melangkah ke alam persekolahan. Suasana bercampur bau dengan wajah-wajah teruja dan ada juga yang kelihatan sedikit gugup. Namun, suasana tetap terkawal dengan bantuan guru-guru dan kaki tangan sekolah pihak sekolah turut melaksanakan beberapa prosedur, termasuk seksi taklimat ringkas kepada ibu bapa serta pemeriksaan keselamatan di pintu masuk. Ini adalah sebahagian daripada usaha memastikan pelajar memulakan persekolahan mereka dalam keadaan selamat dan teratur. Dalam sesi sekarang menjelang sesi persekolahan. Di sini saya tak ada apa. Kita semua dapat kembali ke sekolah bagi sesi 2025-2026. Di mana pada Assalamualaikum Puan Salbia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda? Alhamdulillah sihat hari ini. Bagaimana perasaan anda melihat anak anda memulakan sesi persekolahan hari ini? Okay, Alhamdulillah, saya pada hari ini terasa bangga dan seronoklah tengok anak-anak telah kembali ke persekolahan pada hari ini. Dan anak pun teruja untuk datang ke sekolah pada ini. Terima kasih Puan Salbia. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Tinggi, Encik Syukri bin Sulong. Apa khabar Encik Syukri? Khabar baik. Apa persiapan pihak sekolah untuk memastikan kelancaran hari pertama ini? Pihak sekolah sebenarnya telah bersiap siaga untuk pembukaan sesi 2025-2026 seminggu sebelum sekolah dibuka. Di mana semua persediaan telah dibuat oleh pihak sekolah, termasuk mesyuarat pelarasan dan juga tentang kuasa kerja bagi tahun 2025 telah selesai diadakan sebelum ini. Jadi pihak sekolah juga menyediakan persekitaran sekolah yang kondusif, bersih dan juga ceria bagi menyambut kehadiran murid-murid pada 17 Februari nanti, pada hari inilah. Pihak sekolah juga telah melengkapkan keperluan asas murid-murid, kerusi, meja dan buku teks bagi setiap murid, memastikan perjalanan sekolah teratur, terancang dan juga berjalan lancar. Terima kasih Tuan Guru Besar. Sama-sama. Secara keseluruhannya, hari pertama sesi persekolahan berjalan lancar dengan kerjasama semua pihak, termasuk guru, ibu bapa dan pihak pentadbiran. Semoga tahun ini membawa kejayaan dan pengalaman bermakna buat semua pelajar. Saya, Wan Zara Rauda binti Muhammad Ahir melaporkan dari TV PSS SK Sungai Tinggi.
Secara keseluruhannya, hari pertama sesi persekolahan berjalan lancar dengan kerjasama semua pihak, termasuk guru, ibu bapa dan pihak pentadbiran. Semoga tahun ini membawa kejayaan dan pengalaman bermakna buat semua pelajar. Saya, Wan Zara Rauda binti Muhammad Ahir melaporkan dari TV PSSSK Sungai Tinggi.